Aku dapat tips direct ni daripada pegawai SPA. Ini adalah cara untuk kau tembus kerja dalam kerajaan. So dengar ni sampai habis kalau kau nak tahu rahsia ni. Pertama, kau kena update setiap tahun jawatan yang kau nak mohon dalam sistem. At least 15 jawatan. Pastikan kau pilih jawatan sebanyak mungkin sebab kita tak tahu yang mana yang sangkut. Yang kedua, pastikan kau gunakan sistem SPA tu ada dia tunjukkan jawatan-jawatan yang kau layak untuk apply. Jadi kau apply yang jawatan yang kau layak sahaja. Okay, yang ketiga ni rahsia yang ramai orang tak bagi tahu. Ini rahsia pasal ujian psikometrik. Untuk ujian psikometrik, ramai yang keliru. Adakah aku kena jawab soalan ni secara diri sendiri ataupun perlu menjadi orang lain? Jawapannya adalah kau kena kaji personality kejaya tersebut. Ini boleh dilakukan melalui website eMasko yang pegawai itu bagi tahu aku. Kau perlu tengok apa ciri-ciri seorang pegawai penguatkuasa, contohnya perlulah tegas, berani dan lain-lain. Jadi jawapan-jawapan yang kau jawab dalam ujian psikometrik perlulah menunjukkan kau ni seorang yang berpersonaliti begitu. Kau perlu menjadi ataupun memakai topi seorang penguatkuasa bila menjawab soalan psikometrik. Bergantung pada jawatan yang kau pilih, kau perlu pakai topi tersebut. Ingat, ini bukan menipu, tapi ini adalah menyesuaikan diri dengan menjadi kejaya tersebut. Okay, kalau kau rasa tips ni membantu, tekan follow dan likes, dan aku akan share lagi benda-benda yang bermanfaat di masa depan. Bye.